Jangan kita report, nanti dikategorikan sebagai jibam. Jangan hanya dalam aspek fasiliti, jangan hanya dalam aspek prasarana, jangan hanya aspek makan minum di Dewan Selera, asrama ataupun keadaan kelengkapan di MRSM. Kes-kes buli juga. Saya tidak mahu budaya seperti yang cuba dimomokkan di kalangan pelajar-pelajar ni, jangan kita report, nanti dikategorikan sebagai jibam ataupun mak report. Yang menyebabkan apa yang berlaku di MRSM sebelah utara itu, kita hanya dapat tahu bila benda tu viral selepas tahun. Padahal perkara itu sudah berlaku bulan 6 tahun lepas. Untuk membentras buli ini dan juga perlakuan buli ini, kita perlukan kerjasama semua pihak, termasuk rakan-rakan sebaya yang berada di asrama tersebut. Kalau kita tak hentikan, dia akan jadi normalisasi di peringkat maktab. Dan perkara ini kita tak boleh hanya menyalahkan satu pihak. Kita perlukan kerjasama daripada pelajar-pelajar. Sebab itu saya membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka menyampaikan maklum malas ini. Dan ada pun yang dah sampaikan dan kita sudah mulakan 1-2 kes yang kita dengar berlaku dan saya suruh siasatan dilakukan. Maknanya, dengan kata lain, zero tolerance on bullying. Kita tak boleh wajarkan, menormalisasikan ataupun membenarkan sebarang perilaku buli dalam apa juga bentuk, fizikal maupun mental. Kerana ini akan memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada pembelajaran dan ia sudah tentu menidakkan matlamat besar MARA untuk melahirkan generasi yang holistik sifatnya, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga dari segi syakhsiah, kepribadian, akal budi dan juga adab. Sebab itulah perkara ini saya ambil serius. Saya memberikan amaran, you touch, you go. I mean business. Kalau ada siapa yang didapati melakukan sedemikian, kita pasti akan ambil tindakan dan kita tidak akan kompromikan. Tidak ada lagi soal bagi peluang kedua, ada rayuan kita ambil tindakan, tak ada. Sebab ini perkara yang sudah pun saya berulang-ulang kali sebutkan. You touch, you go. There's no place and there's no room for bully in MRSM or in any IPMA.